Kumpulan kami akan membincangkan tajuk Krisis Perubahan Iklim dan Pencemaran Marin Tidak Terkawal, Faktor Menggugat Kelestarian Kelautan di Malaysia. Lautan adalah sumber kehidupan penting kepada manusia, tumbuhan dan haiwan. Namun, perubahan iklim serta sikap manusia yang membuang sampah, membuang sisa industri dan tumpahan minyak menyebabkan ekosistem laut terjejas. Jika tidak ditangani dengan segera, masalah ini akan mengancam kehidupan nelayan, penduduk pesisir pantai serta sektor pelancongan di Malaysia. Antara isu yang berlaku, yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim ni jadi macam mana? Dia jadi bila peningkatan suhu air laut menyebabkan pemutihan terumbu karang dan perubahan corak migrasi ikan. Yang kedua, pencemaran laut. Seperti plastik, bahan kimia, minyak dan sisa toksik yang dibuang ke laut. Ia boleh memberi kesan buruk kepada hidupan laut. Punca dan faktor kemerosotan alam sekitar iaitu laut. Kemerosotan alam sekitar laut berpunca daripada pelbagai aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab. Antara faktor utamanya ialah pembuangan sisa domestik dan industri ke dalam sungai yang akhirnya mengalir ke laut, lalu mencemarkan ekosistem marin. Selain itu, aktiviti perikanan berlebihan menyebabkan kepurusan ikan serta mengganggu rantaian makanan laut. Faktor lain pula ialah tumpahan minyak di kawasan pelabuhan yang bukan sahaja menjejaskan kualiti air, malah mengancam kehidupan organisme laut seperti plankton dan terumbu karang. Di samping itu, pemanasan global dan hakisan pantai akibat perubahan iklim turut mempercepatkan kemusnahan habitat laut semula jadi. Secara keseluruhannya, faktor-faktor ini menunjukkan bahawa pencemaran laut bukan isu yang terpencil, tapi cabaran global yang memerlukan kerjasama semua pihak bagi memastikan kelestarian sumber marin untuk generasi akan datang. Antara kesan dan impaknya ialah kehidupan laut akan terjejas akibat kerosakan terumbu karang. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil nelayan akan turun dari hari ke hari akibat cuaca ekstrim. Yang ketiga, pantai akan tercemar akibat pembuangan sampah yang banyak dan akibatnya akan menghilangkan minat pelancong untuk datang ke pantai tersebut. Yang keempat, penduduk di pesisir pantai berisiko terjejas akibat cuaca ekstrim serta hakisan pantai. Pada pendapat saya, pencemaran laut merupakan situasi di mana banyak sisa bahan toksik yang terbuang ke dalam laut. Selain itu, terdapat juga bahan yang seperti sampah sarap yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tinggal di kawasan persekitaran laut. Dan pendapat saya, ianya amat memberi kesan kepada manusia-manusia, lebih-lebih lagi yang tinggal di persekitaran kawasan perairan tersebut. Cara paling mudah untuk mengurangkan pencemaran laut ialah dengan mengurangkan penggunaan bahan yang berasalkan daripada plastik. Oleh itu, kita digalakkan untuk menggunakan bahan yang berasaskan dengan bahasa Mulazi. Ya, Assalamualaikum. Hari ini saya akan bertemu kepada Abang
untuk menjawab soal sedikit yang kami dapat. Okey. Abang, apakah contoh pencemaran laut yang sering Orang Muslim yang sering berlaku ialah orang buang sampah, terjadi perhutian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izham dan saya akan bertemu bersama dengan Encik Zarif. Encik Zarif. Saya ingin tanya satu soalan lah. Soalan dia berbunyi begini. Apakah cara yang digunakan untuk memulihkan laut? Untuk memulihkan laut ni, sekarang banyak kita nampak sampah lah kan dalam laut sekarang. Untuk bagi saya, kita nak clearkan daripada sampah tu apa semua and dekat pencegahan awal daripada sungai lah. Sungai tu banyak bermasuk sampah kan. Daripada sungai tu kita boleh macam tapis semua sampah tu jangan bagi masuk. Bagi saya macam tu lah cara untuk memulihkan. Apa ada pendapat lain lagi tentang pendapat lain banyaknya tentang pencemaran daripada kilang-kilang apa semua tu lah. Itu dan mostly dia akan lepaskan chemical apa semua dalam laut kan. Itu penyebab paling besar lah macam dekat pulau. Itulah. Okay. Terima kasih Abang Zarif. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjalankan satu sesi temu bual bersama. Nama saya Muhammad Aiman Hakim Ahmad. Okey, bersama saya dengan Encik Aiman. Encik Aiman, saya akan tanya sedikit soalan. Bagaimanakah media sosial dapat mendidik masyarakat dalam menjaga kelestarian laut? Apakah pendapat Encik? Pada pendapat saya, media sosial ni boleh jaga kelestarian laut ni sebab media sosial macam kita tahu, dia selalu dekat dengan semua orang lah pada zaman sekarang. Sebab media sosial ni selalu memberi import ataupun info-info terkini. Jadi kelestarian laut pun boleh diposting lah ke dalam media-media sosial untuk semua orang awam ambil cakna. Saya ingin bertanyakan cadangan daripada Encik. Adakah media sosial ni berkesan untuk orang awam mengambil cakna berkaitan kelestarian laut? Apa pendapat? Pada pendapat saya, media sosial ni berkesan. Tapi perlu ada juga inisiatif lain. Sebab macam kita tahu, golongan-golongan yang lebih berumur, mereka mungkin tidak terlalu mahir dalam menggunakan media sosial. Jadi mungkin boleh melakukan kempen, kesedaran untuk menjaga kelestarian laut. Kesimpulannya, lautan adalah sumber kehidupan penting pada berbagai spesies, termasuk manusia. Namun, sikap manusia yang membuang sampah, membuang sisa industri, mencemarkan lautan, menyebabkan ekosistem laut terjejas. Kebersihan lautan bukan sahaja tanggungjawab individu, malahan tanggungjawab bersama, seperti masyarakat, kerajaan dan jabatan-jabatan tertentu. Oleh itu, masalah ini perlulah ditangani dengan segera. Kerana jika tidak ditangani, masalah ini akan menjadi lebih buruk sehingga terjejasnya ekosistem laut serta terjejaknya sektor pelancongan di Malaysia. Pengajaran yang kita dapati daripada topik ini ialah sebagai masyarakat kita mestilah menjaga alam sekitar seperti mengurangkan penggunaan barang-barang seperti plastik sampah. Selain itu, kita mestilah menghargai sumber laut seperti penangkapan ikan secara berkala dan teratur. Dan yang paling penting ialah tanggungjawab bersama. Setiap individu memainkan peranan yang kecil yang memberi impak besar kepada kelestarian lautan di Malaysia ini. Tamatnya sudah acara tadi.